Okay, ni DB ni masalah terbakar dekat neutral link, neutral bar ni dah terbakar. Nak buka aircon semalam, owner perasan lah. Lepas tu DB dia memang dah bercampur-campur dah ni. Macam-macam brand ada kat sini. Lepas tu ni dah berkongsi. PCB berapa liter, lepas tu ada kabel dah memang dah cabut. Tak tahu kenapa, mungkin ada short kot sebelum ni. So ni tak ada api tak apa, nanti kita test tengok masukkan dia trip tak. Okay, so yang ni kita tak tahu ni kabel ni main, tengok tak ada DB pun dekat atas, tak tahu kabel apa. Okay. Itulah, macam mana ni, nak repair ke? Okay, so nanti kita akan tukarlah DB ni, kita ganti baru pakai PVC juga. Tapi yang ni kita takkan sambung lah, ni tak tahu, mungkin ada short dulu. Alright, nanti kita beli barang, nanti kita buat. Okay, Alhamdulillah, so kita dah siap tukar DB. Kita tukar ke size 3/3W. Okay, so ni yang merah, hijau, biru ni, ini wire ni memang diorang dah cabut lah. So kita tak pasang balik dah. Lagipun tak ada yang tak berfungsi, semua fungsi. Mungkin ni dulu ada short ke apa, tak pasti lah. Sekarang kita dah fitting. So ni earth dia, ke tanah biasa lah. Memang tak ada kabel besar, 10mm minimum. So ni kabel jumper lah tu hujung. So ni semua kita pakai ferrule. Dan kita dah 6 ring by circuit. Yang ni untuk dita lampu 1 dan 2, lampu belah bawah. 3 untuk lampu tingkat 1. Ni 4, 5, 6, 7, 8, 9 ni untuk lita kuasa lah. Untuk lita kuasa dan aircon. So ada water heater semua tu memang ada looping daripada plug yang sedia ada. So kita tak dapat nak pasang ni lah, RCCB. So kita maksudnya ni lah, kalau nak pasang memang kena buat point wiring baru untuk yang water heater. So kebanyakan aircon semua ambil pada plug. So ni saja. Alright, Alhamdulillah settle. So bawa incoming. So ni ada 2 kabel. Ni kita nak ambil daripada bawah ni. Daripada sini kita nak jadikan yang belah sana tu independent tau. Tapi kabel dia tak cukup panjang. So kita ambil keputusan tak nak sambung, untuk mengelakkan benda yang tak baik berlaku kan. Untuk sambung ni kadang dia tak tahan. So kita ambil daripada outgoing ni lah, outgoing main switch. So kalau contoh apa, main RCB trip supply dekat sub DB tu masih ada lagi. Melainkan kalau kita off main switch, baru supply tak ada. Alright, Alhamdulillah terbaik. Okay, so ni rupa dia 23W PVC. So kita guna 63 main switch, RCB 63A 0.03 ampere. So ni kita lampu 6M. Dan soket plug kita pakai ni guna 16M. So yang lain yang mana yang turun tu semua spare. Okay, baik, Alhamdulillah settle.